Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey, hari ni kita nak pasang intake stainless steel macam ni. Jadi kita nak gantikan dekat motor kita Zotac 368G. Jadi first, kita buka dulu semua. Kita kosongkan dulu bahagian dalam seat ni. Lepas tu kita buka, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 skru. Okey, dia menggunakan skru saiz T top 25. Okey, jadi untuk nak memudahkan kerja, saya gunakan impact macam ni lah. Saya gunakan drill macam ni, senang sikit. Jadi just kita buka macam tu dah. Okey. Okey, senang saya tahu. Okey, mudah. Okey, lepas tu bila kita dah buka benda tu, okey, kita angkat seat ni naik ke atas. Okey, pastikan bahagian sana dia ada kabel. Kita buka ni, okey. Okey, bahagian sini, nampak ada kabel sini. Okey, pastikan dulu sebelum kita buka tu, kita disconnect dulu kabel tu. Okey, dia ada satu kabel kat sini, satu kabel kat sini. Ini kabel untuk lampu. Lepas tu satu lagi kabel ni untuk charger yang bawah seat. Jadi kita disconnectkan dua-dua kabel ni dan kita boleh angkat. Okey, angkat saja box ni. Okey, jadi macam tu lah kerja dalam dia. Oh dia. Okey, jadi sekarang ni saya akan buka bahagian intake ni. Kita akan gantikan dengan intake yang stainless steel. Stop. Boleh tu. Test sini ya. Dapat tidur ya. Tapi dapat dengan sensor ni juga. Ujung ni di sini. Kita ikat di kau ni. Boleh? Patut ni di sini.